Kita orang memang tak pernah mengeluh. Kita orang tak ada cakap apa-apa pun. Kita enjoy je. Kita orang enjoy je. Okay. Sebab video aku dengan video BAM bukan nak berkongsi kisah sedih kami, tak ada. Sebab kami tak sedih pun. Macam tu. Okey. Kami redha. Kami sahut cabaran itu je. Okey. Kalau kami buat cerita, buat video yang sedih-sedih, korang rasa ada tak cikgu baru nak masuk? Tak ada. Tak ada ni. Okey. Dulu aku pun terkiak-kiak juga. Bila tahu SK Bala ni dalam hutan macam ni, laluan dia ekstrim, siapa nak masuk? Awalnya aku macam tu juga, tak nak masuk. Tapi itulah ya, bini aku cakap, pergi je dulu, kata. Pergi je dulu ya. Tu yang aku masuk juga ya, masuk. Tapi itulah, bila kita masuk ke SK Bala ni, kita kena pandai bawa diri ya. Memang kita kena pandai bawa diri. Kita cari geng-geng yang satu kepala, permulaan ya. Cari geng-geng satu kepala, barulah kita seronok ya. Kita orang ni kawan semua. Cuma awal-awal tu ya, awal-awal tu memang nak kena cari lah geng-geng satu kepala Memang nak kena cari geng satu kepala untuk apa? Untuk dapatkan suasana yang seronok. Kalau tak, tergolek kalau korang tak jumpa. Itu yang aku cakap ya. Itu yang penting dengan sekolah pedalaman ni. Dia punya environment ya. Environment kerja dia, environment kawan-kawan, environment sekolah ya. Environment sekolah. Dan lagi guru besar mentadbir ya. Memang kena ambil peranan betul-betul ya. Kalau tak, seorang kena masuk sini, seorang lagi, seorang nak masuk, seorang lagi. Yang macam tu nanti. Memang tak ada cikgu nak masuk ya. Dalam ni.